kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya sebut satu ni sekejap ya. Okey. National Health and Mobility Survey NHMS tahun 2023 mengenai non-communicable diseases and healthcare demand, dan dia ada sebut tentang minuman alkohol ataupun disebut tentang trend binge drinking. Binge drinking ni kalau cerita dalam bahasa Inggeris ni adalah binge drinking is a pattern of excessive alcohol consumption that brings blood alcohol concentration BAC to 0.08 GDL or higher, typically within 2 hours. Jadi survey oleh National Health and Mobility Survey ini telah menunjukkan bahawa, sebentar ya tuan, kejap ya, bahawa adalah 1 daripada 10 orang dewasa di Malaysia adalah gemar meminum alkohol. Ini survey yang dilakukan pada 2023 dalam tempoh 12 bulan. Lepas tu minum alkohol ni ataupun penggunaan alkohol ni lebih banyak berlaku di antara lelaki berumur antara 20 hingga 39 tahun. Dan daripada 2 orang yang suka minum ni, satu adalah binge drinker, maknanya orang yang minum banyak melebihi melebihi paras tertentulah. Lepas tu dia adalah estimate dia daripada 550 orang individu, 136 binge drinker. Ramai juga. Dan binge drinker ni tidak semesti malam. Mereka boleh minum macam kita minum air, macam kita minum teh, sebab dia ada banyak tin-tin botol-botol di rumah, di dalam kereta, di pejabat. Satu tin pagi, satu tin tengah hari, satu tin lepas lunch, satu botol petang. Jadi minum arak ni bukannya efek dia bukan hanya macam kita makan aiskrim 10 minit 12 minit rasa manis. Jadi efek dia sampai malam, sampai besok. Saya tu orang panggil binge drinking. Orang-orang yang memang suka nak pulih. Jadi kalau nak cerita tentang kumpulan-kumpulan tu sebenarnya bagi saya, dan apa yang saya dapat maklumat daripada rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan, di Jabatan Kesihatan Daerah, Negeri, Polis Darjah Malaysia, Bomba dan sebagainya, tidak hanya bertumpu kepada orang-orang bukan Islam. Ada juga orang Islam yang jadi binge drinker.